Cik, hari ni rehat hari cuti, Cik. Bangkit tidur pagi tadi hujan lebat. Lepas tu dah serayat dah. Ni nak pergi ke kebun, hujan pula dah. Nampak gelap kan tu, belah kebun belah sana tu. Allah. Pak Long pergi jemuk mari ni. Habis berayak lah. Nak kena buang ayak lah. Ni telur-telur. Bekas-bekas kulit telur yang dah menetas tu. Jadi Pak Long minta Mak Long tolong jemuk set. Tak apa. Saat ni dia panas balik nanti. Dia kering. Kita hancurkan dia. Kita campur dalam dok untuk ayam-ayam. Bagi kalsium karbonat tu banyak sikit. Yo, gelap mai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Pak Long tahu hampa nak komen dalam video-video Pak Long, tapi hampa tak dapat nak komen. Minta maaf banyak-banyak cik. Untuk minggu ni Pak Long rasa lebih baiklah Pak Long tutup dulu ruang komen sebab Pak Long kena spam ataupun banyak sangat komen-komen berkaitan dengan judi. Jadi kita redakan dulu. Tak laratlah nak delete. Sehari Pak Long delete 40 hingga ke 50 komen judi saja. Untuk nak kosongkan ruang komen tu. Jadi kita tutup sat ruang komen. Walau bagaimanapun video jalan macam biasa. Cik, hari ni tak pergi ke kebun awal-awal pagi sebab hujan. Kita buat video di tepi rumah dulu. Di tepi rumah Pak Long ada teteskan anak-anak ayam lah untuk Pak Long jual secara kecil-kecilan. Dia ada banyak peringkat. Daripada masuk telur, daripada telur tu menetas, lepas tu kita kena biar dia tukar dalam brooder, lepas tu kita ubah brooder sampailah proses Pak Long pun pemilihan anak ayam jantan betina dan kita post kepada pembuking-pembuking ataupun pengorder-pengorder, pembeli-pembeli. Cek, hari ni Pak Long tunjuk macam mana Pak Long buat. Walaupun Pak Long dah tunjuk 2-3 kali, tapi tak apa cek. Untuk hari ni sambil-sambil tunjuk Pak Long nak bersihkan dulu brooder-brooder tu. Brooder tu kena bersihkan 3 hari sekali. Kalau tidak, tai ayam penuh dalam tu. Kesian kaki ayam. Ni, Pak Long tutup ni. Bukan apa, memang saja nak tutup. Nampak ada lubang ni. Ni lubang ni, lubang ni. Kalau kita duk biar, kadang-kadang lalat dia main masuk dalam ni, masuk ke dalam. Kalau ni, apa tengok ni? Tu, kan dia ada bekas-bekas tai-tai dia, ada bekas-bekas dia menetas. Pak Long dah keluarkan telur. Okey, ayam ni, anak ayam ni Rhode Island Red dah 24 jam lebih kurang dia duduk di sini. Jadi kalau hampa tengok kan, anak ayam ni dah cergas dah. Tengok tu, dia berjalan dah cergas dah. Dia punya bulu pun dah kering dah. Jadi kita ambil dia, kita letak di sini. Ni pun Pak Long tutup juga ni. Bukan apa, dia ada lubang-lubang ni, nanti lalat masuk. Tengok cik. Oh, ada ramai adik-beradik dia dalam ni. Tu. Ada Rhode Island Red, ada juga light success. Light success ni nak abang kampung ni. 2 light success ni, Montel ni, si Montel ni, nampak tak? Ni light success. Ni pun light success kat putih. Light success dia putih. Ini adalah hasil telur di kebun Abah. Hak ni bukan hak Cik Nizamnya. Hak Cik Nizam tu dah Pak Long dah ubah sana. Hak ni di kebun Abah. Pak Long tak jual cik ni. Hak ni tu bakar-bakar ni. Nampak tu montel cantik ni. Hampa kata hari tu telur pertama tak cantik, tak elok. Tak elok apa cik tu. Ni telur pertama dengan telur yang ketiga. Telur pertama, telur yang ketiga. Mana telur kedua? Sini telur kedua. Ni telur kedua. Ni telur nombor 2. Pak Long tulis tu. Light success nombor 2. 19 hari bulan 4. Yang ni dia tak menetas. Kalau petang ni dia tak menetas, maksud dia tak menetas lah. Dia jadi. Tapi tak menetas. Yang menetas yang 18 hari bulan dengan yang 20 hari bulan. 19 tak mau menetas. So, dah dapat dah 2 light success daripada kebun Abah. Okey cik. Ni sekali lagi buka telur-telur yang Pak Long masukkan untuk penghantaran bulan 6. Ini untuk bulan 6. Untuk bulan 5 di sini cik.
Ni bulan 5. Bulan 5 tinggal banyak ni saja lagi. Siapa yang order untuk bulan 5 yang tak dapat, minta maaf, kita kena tunda ke bulan 6. Ni pelbagai jenis telur lah. Kalau kau tengok di sini, ini ada telur yang Pak Long nak bagi ni. Nak bagi Abang Jo minta ni. Jadi Pak Long buh di sini. Yang ni telur Rhode Island Red. Yang baris ni light success yang telur di kebun. Daripada sini kita biar 24 jam masukkan ke sini. Di sini Pak Long akan biar selama 2 hari ataupun 3 hari. Tapi hak ni kita tak boleh letak dengan grup yang depan sana. Grup depan tu dah seminggu. Perbezaan seminggu. Jadi Pak Long kena sediakan satu tempat brooder di depan untuk kategori seminggu. Jom kita pergi tengok di depan pula. Apa dia? Pak Long dengar. Walaupun hampa tak komen, Pak Long dengar. Hampa nak tanya, boleh order ke tak boleh order? Cek, Pak Long nak cakap betul-betul ke hampa. Minta maaf sangat-sangat. Buat masa ni Pak Long tutup dulu order. Tak ada order buat masa ni sampai Pak Long settlekan penghantaran bulan 6. Bulan 7 nanti, insyaAllah Pak Long baru buka order. Biar bagi ada depan mata dulu, telur ada dulu, ni telur duduk dalam perut, dah buka order. Tak baik lagu tu. Nanti mereka tak mau nak telur lagi. Lagi haru. Lah ni, mana ada telur, baru kita buka order. Ada telur, buka order. Jom kita pergi di depan, jom. Pak Long sampai kena lapik dengan kasut-kasut ni. Hujan malam tadi, pagi tadi, dengan angin-angin. Kalau kita tak lapik, dia naik macam ni. Pasal apa tutup? Nombor 1, kita nak halang daripada suhu tu turun banyak. Nombor 2, ada lalat. Jadi, untuk nak membasmi lalat, kita kena ada semburan lah. Kalau sembur. Nombor 2, kita kena bersihkan selalu. Cek tengok, ada 3 ni. 1, 2, sebelah kanan ada 1 lagi. 3. Yang ni, brooder kosong. Macam mana brooder tu? Pak Long gunakan inkubator yang lama ni. Pak Long buka. Okey, cek. Pak Long dah buat partition ni satu. Ini yang Encik Nick di Bacuk Kelantan punya. Pak Long akan post pada hari Selasa ni. Yang ni pula yang Yang ni yang Melaka. Yang ni yang Melaka. Cik Ramli. Tuan Ramli Melaka. Manakala yang ni pula, dia mai sini. Yang ni pula ada lagi. Yang ni Fatuhul Islam punya. Pak Long campur dengan yang Pak Long. Yang putih-putih tu light success, yang hitam tu adalah BPR, yang brown tu yang Tuan Fatuhul Islam dari Ipoh punya. Okey, cek yang ni. Kita buat satu-satu. Kalau nak tunjukkan apa terjadi selepas 3 hari kita tak cuci. Nampak tengok Lepas 3 hari yang nampak tak taik-taik dia. Kita tak sini siap Pak Long buka satu-satu. Hari ni kita nak cuci ni. Nampak tengok Pak Long nak tunjukkan apa. Ya. Yang ni bukan RIR. Ini adalah ayam kampung gajah. Nampak tengok tak kuku dia tu. Pakai inai. Nampak tak? Oleh kerana dia duduk macam ni, dia tersepak taik. Ni inai macam ni, bila dapat gini kita kena buang. Tarik sikit-sikit pelan-pelan dia ni kat kuku dia. Nampak tu. Tu tak apa, taik tak apa. Kalau hangpa takut taik tak payahlah bela ayam kalau macam tu. Okey, dah settle dah. Okey, yang ni Pak Long akan letakkan dalam ni dulu untuk kita nak ubah dan Pak Long nak cuci tu. Sana. Sini. Tengok sini. Okey, ini kosong ni. Ini kita nak buat transit saja. Nak tak dulu anak ayam tu. Lapiklah sikit. Bukan apa. Sekejap dia berak lagi. Apa tak lakan nak cuci. Macam ni. Kita tak sini dulu. Kita ambil anak ayam yang Encik Nick punya. Tak di sini. Encik Nick ni kalau hampa ingat dalam episod yang dulu-dulu dia pernah main ke rumah Pak Long ni. Dan sekali dia main. Dia Pak Long kenal sangat lah. Dia ni pakai askar ni. Angkat dulu anak-anak ayam ni. Nah. Angkat dulu. Jangan terbang. Dah. Kita ubah dulu dia tempat dia. Sebab kalau nak cuci. Kalau nak tunjuk kat apa cara cuci. Kita nak tumpu pada yang ni. Mula-mula
angkat ni. Hampa tahu tak pasal apa Pak Long letak benda ni? Kalau kita letak benda ni, lepas tu kita letak apa bekas ayak ni kan. Macam ni kan. Jadi dia tak berak masuk dalam ni tau. Kalau kita letak di bawah, dalam masa 6 jam, hampa kena tengok balik ayak tu. Sebab dia akan berak. Dia bukan nak berak sangat, dia terberak masuk dalam tu. So, macam ni. Kita pakai sarung tangan. Sini. Sebelah saja. Pak Long lapik dengan kertas A4 je. Hampa tengok tu, berkeping-keping. Ni 3 hari ni cik, 3 hari. Kalau hampa biar lama, lagi banyak tape dia akan ni. So, kita buang dulu segala tape-tape ini. Dan kita akan lapikkan semula dengan kertas A4. Macam tu lah cerita dia. Plastik lah plastik. Dia akan melekat di bawah ni sebab ayak tu dia tumpah kan. Jadi yang bersih lah kikir macam tu. Okey, selesai macam ni. Kita kikir, selesai. Ambil. Buang. Okey, ni kira selesai lah ni. Kita boleh letak balik kertas A4. Kalau hampa ada surat abang, letaklah surat abang. Lah ni mana nak cari surat abang? Semua orang baca dalam internet, berita-berita kan. Jadi Pak Long ambil lah kertas A4. Mana kertas A4 lagi? Letak sini. Kita susun je macam ni. Mari tengok Pak Long susun. Susun macam ni. Lapik. Kalau hampa tak lapik, nanti dia berak atas ni, hampa jangan cuci. Tapi kalau hampa ada habuk kayu, boleh juga buat habuk kayu. Macam Pak Long ni tak ada habuk kayu, boleh juga buh sekam padi. Okey, ni satu lapis lah. Eloknya tak 3 lapis. Sat nak pergi ambil kertas A4 lagi. Kepala pipe ada kat bawah. Jadi kita tunduk lah, nanti kita sambung naik atas ni. Dia sikit. Bekas ayak ni kalau hampa duduk di rumah macam ni, tukarlah sehari sekali. Ayak pipe je. Okey, jom. Siap. Kita bawa ayak ni, mari kita bubuh balik. Tadi Pak Long cakap kan, ayak ni jangan letak tepus. Ambil batar satu, letak macam ni. Supaya ayak tu duduk atas. Nanti kalau dia nak minum, dia naik atas ni. Ni, letak di dalam ni satu. Tambah dedak. Kalau menggunakan dedak starter, jenama gold coin. Jenama gold coin ni adalah jenama yang terbaik lah. Kita boleh guna sampai umur 30 hari. Okey, kita ubah balik ayam tadi. Okey, selesai satu. Macam ni lah rutin yang paling buat. Setiap 3 hari sekali. Barulah lalat tak main. Kalau dia hampa duk biak macam tu saja, lalat akan main. Cantiknya jaring ni, hampa buh jaring yang hijau tu, yang apa, lalat tak boleh masuk tu, jaring nyamuk. Buh cantik. Okey, selesai satu ni. Yang ni pula kita akan ubah ke sini. Sama juga rutin buat, sama juga. Yang ni yang Cik Tuan Ramli punya belakang. Sama juga tak dalam ni. Ni sama juga, kita keluarkan dulu.
Kita ubah balik ke sini. Ni umur 2 minggu ni. 2 minggu lebih-lebih dah ni. Kalau nak tahu macam mana 2 minggu, dia dah ada sayap. Ni yang Pak Long pegang ni jantan. Ni ya, jantan. Yang ni betina. Nampak? Ada perbezaan sayap dia tu. Ni semua Rhode Island Red. Pak Long letak di sini balik. Kita tutup balik. Macam ni lah Pak Long membersihkan broder-broder. Dan kita kena tutup dengan kain tadi tu supaya lalat tak masuk. Tak syok juga. Bila lalat masuk, dia akan hurung tape-tape tu dan dia akan letak rengar-rengar dekat tape tu. Lama-lama ayam kita pun tak sihat. So kita tutup. Yang ni broder ni memang broder kosong. Nanti nak bawa ayam yang di belakang tu masuk ke sini. Ni pun kita kena bersihkan juga. Tapi tak apalah cik. Hari ni Pak Long tunjuk 3 broder ni dulu. Tutup. Nanti tengah hari kita buka sekali. Nanti nak maghrib kita buka sekali lagi untuk bagi ruang udara pada dia. Bila kita tutup macam ni, Pak Long biasanya Pak Long akan tutup juga dengan ni. Ambil kasut-kasut Pak Long ni. Takut angin. Tu je. Macam ni. Cek. Ini yang Pak Long buat ni adalah broder yang mudah. Broder ubah ataupun mudah alih. Jadi kita boleh alih kat mana-mana. Ada orang buat menggunakan papan macam ni. Buat papan. Jadi berat dah sikit. Yang ni senang saja. Pergi beli kotak macam ni bubuh. Kita boleh masukkan anak ayam di sini sampai umur 20 hari. Lebih daripada umur 20 hari, Pak Long rasa dia tak sesuai duduk di sini. Sebab tu kalau lebih daripada 20 hari, Pak Long akan bawa ke kebun. Di sana kita akan buat dalam sangkar. Inilah cara Pak Long buat daripada sana tadi tu. Kita masuk ke satu broder yang kecil dulu untuk 3 hari. Kemudian 3 hari itu insya-Allah esok kita akan bubuh dalam broder ni. Dan dalam setiap broder ni kena ada ayam, kena ada minuman dia, ayam minuman semua. Kena ada ayam, kita ada makanan, lepas tu ada cahaya lampu. Cahaya lampu ni fungsi dia ada 2. Nombor 1 untuk kita nak bagi kepanasan haba pada dia. Nombor 2 nak bagi dia nampak. Sebab anak ayam ni mesti makan 24 jam untuk cepat dia besar. Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Hampa yang mai ke channel Kebun Abah, minta maaf Pak Long tutup dulu ruang komen kerana ada spam daripada judi-judi dari Indonesia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.